Sebuah kapal mewah, tingginya tuan-tuan bayangkan 19 tingkat, panjang 335 meter, lebar 52 meter. Saya pernah menyertai 5 kali pelayaran Islamic Cruise ni. Cuma kapalnya saja yang berbeza. Islamic Cruise sedang memperkenalkan kapal pelayaran mewah yang berkualiti tinggi, iaitu sebuah kapal peranginan yang berasal dari negara Arab Saudi. Kapal ni diberi nama Royal Cruise yang menggambarkan konsep budaya keramahan orang Arab yang suka memuliakan tetamu. Sebuah kapal mewah, tingginya tuan-tuan bayangkan 19 tingkat, panjang 335 meter, lebar 52 meter dan kabin di dalam kapal tersebut berjumlah 1678 unit. Dengan yakinnya saya memanggil pelayaran halal dan thayyibah, satu pelayaran yang tuan-tuan takkan jumpa atau ternampak arak atau minuman beralkohol di dalam kapal ni. Yang kedua, tiada kegiatan atau tempat perjudian. Yang ketiga, ruang khusus privasi hanya untuk wanita yang juga akan dikendalikan oleh kaki tangan wanita sahaja. Dan yang keempat, makan dan minum yang dijamin selain bersih dan halal juga.